Bila Datuk Aaron Aziz pertama kali datang makan di Long Dim Sum di Singapura, muka tu macam tak puas hati je ya. Okay, to celebrate Aaron Aziz first time in Long, tengok muka dia pun dia takut sebab besar. Besar sangat. Alamak. Takut pisau aku ni lah. Takut besar-besar sangat dia ni. Okay dah, enjoy dah. Tadi tester set aja. Ni yang Fuh. okay, Aaron tak suka yang merah-merah. Memang kita order medium Yang ni juga well. ni yang dia hangus-hangus tu. Yalah ni ada hangus-hangus ni kau kan. Ni first Sama round, cakap second round. Uzbek. Same like Uzbekistan. Dah. Pasal apa Daddy Worth the wait dah. in fact untuk lelaki aku pun dia nak makan long punya lamb lama. Seorang ambil satu ni mengamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 8.